Dajjal ialah manusia. Dia bukan jin, dia bukan binatang, dia bukan syaitan, dia bukan malaikat. Dia ialah manusia. Dia tak terbang, dia berjalan. Kalau Dajjal mai UUM ni, memang dia berjalan. Jalan, dia tak ada terbang, dia mai, dia buat macam David Copperfield tu kan. Mai duduk atas kipas tu, dia pusing, dia tengok ni. Aku tak pegang pun. Bukan, dia manusia. Dia datang berjalan, mata dua, lubang hidung dua, mulut dia macam ni, telinga dia macam bukan telinga 10. Tangan dia 2, jari dia belah kanan 5, belah kiri 5, kaki dia 2, manusia biasa. Tetapi yang paling mahal sekali ialah hanya mukmin yang boleh membaca di dahinya, yang boleh membaca tulisan di dahinya. Kaf, fa, ra. Nabi kata kaf, fa, ra, jelas di dahinya yang tertulis kafir. Ketahuilah itu Dajjal. Hanya mukmin yang melihat. Fasik tak boleh tengok. Fasik tengok dia orang biasa, semua orang nampak dia berjalan mai. Kalau ada mukmin tu tengok di dahi dia, dan mukmin tu akan berlari jauh daripada Dajjal tu. Nampak di dahi dia kafir. Kawan dia kata, nak pergi mana ni? Aku nak lari. Dia ni Dajjal, aku nampak di dahi dia. Kawan dia kata, tak nampak pun. Hanya mukmin saja boleh tengok. Dia adalah tulisan yang jelas di dahinya. 3 huruf. Ada pendapat yang kata huruf itu bersambung. Ada pendapat yang sebut di kalangan ulama huruf itu muqatta'ah, dia terpotong. Kaf asing, fa asing, ra asing, tetapi sangat jelas kelihatan. Wal'iyahzubillah. Sangat jelas kelihatan. Sebab tu tuan-tuan, mukmin bila dia nampak tulisan kafir, dia terus lari. Dan kesemua orang mukmin akan selamat daripada fitnah Dajjal. Selamat, insya-Allah.